Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eee, Jelas ya? jelas jelas. Okey, nama yang diberi ialah Hudzaifah bin Muhammad Rafi. Okey, daripada sini saya akan bentangkan tentang tajuk hiwalah dan pengurusan hutang. Tanggungjawab sosial institusi kewangan Islam. Baik, kita akan masuk kepada seterusnya. Okey, kepada latar belakang. Okey, seperti mana yang kita tahu, hutang ni penting dalam ekonomi Islam seperti mana yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Kemudian daripada hiwalah ni juga apa yang kita kena tahu iaitu hiwalah ni adalah satu pemindahan hutang atau yang menekankan keadilan dan ta'awun. Okey, kemudian daripada tajuk ni juga ianya relevan dalam menangani isu keberhutangan dalam masyarakat moden. Baik, kita akan masuk kepada pernyataan masalah. Baik, daripada pernyataan masalah ni kita akan lihat 4 masalah, iaitu yang pertama ialah kekeliruan konsep hiwalah dan versus penjamin konvensional, dan kemudian kita akan melihat kepada dokumentasi kontrak yang lemah yang menyebabkan ada banyak risiko ketidakpatuhan dalam syariah. Baik, kemudian kesedaran masyarakat yang masih rendah, dan yang terakhir ialah potensi eksploitasi hutang boleh banyak berlaku jika ianya disalahgunakan. Kemudian kita akan masuk kepada objektif kajian. Baik, daripada objektif kajian ni kita akan daripada objektif kajian ni kita ada 4, iaitu kita akan jelaskan konsep dan dalil syariah bagi hiwalah, kemudian menilai tahap pematuhan syariah, kemudian yang ketiga mengenal pasti aplikasi hiwalah moden, dan yang terakhir adalah cadangan penambahbaikan untuk tanggungjawab sosial. Baik, kalau kita lihat daripada suratan literatur ni, seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, yang mana kita dah bagi tahu tadi, iaitu ayat 282 ni yang berkaitan dengan hutang. Manakala daripada surah Al-Ma'idah ayat 2 ini adalah dia berkait dengan ta'awun, iaitu saling tolong-menolong di antara satu sama lain. Manakala dari segi hadis, al-hawalatu tahullul matalabah. Kemudian kita boleh dari segi fatwa dan Muid nombor 31 surah 2002, kemudian maqasid syariah, iaitu seperti mana kita tahu benda ni menjaga harta dan keadilan sosial tersebut. Okey, seterusnya dari segi metodologi, dari segi metodologi ini saya gunakan kajian kualitatif, iaitu dengan menganalisis kandungan, iaitu dengan menggunakan sumber fiqh dan kaedah kontemporari, AAOIFI, BNM dan jurnal akademik yang berkaitan. Kemudian kita akan lihat pada cabaran tersebut. Okey, cabaran yang menyebabkan hiwalah dan perhutangan ini, yang pertama cabaran undang-undang. Okey, di sini sistem sivil belum sepenuhnya menampung konsep hiwalah. Jadi menyebabkan konsep hiwalah itu sukar untuk dilakukan. Baik. Kemudian kita melihat kepada kekeliruan kontrak, iaitu adanya institusi yang masih keliru antara hiwalah, kafalah dan wakalah. Okey, kemudian yang ketiga, kesedaran yang rendah. Okey, bila kesedaran yang rendah ni menyebabkan terhadap masyarakat ni, diorang akan kurangnya faham bahawa peranan hiwalah tersebut. Kemudian yang keempat, pelaksanaan praktikal, iaitu dokumentasi dan prosedur yang tidak seragam ataupun tidak lengkap. Kemudian yang terakhir ialah tanggungjawab sosial. Okey, ada institusi dia lebih memfokus kepada keuntungan berbanding menolong kebajikan. Baik, daripada dapatan kajian ini, hiwalah dari segi syariah ini, hiwalah ni dia sah dari segi syariah. Maksudnya kalau hiwalah ni dia bolehlah dilaksanakan. Kemudian aplikasinya melalui debt takeover, factoring, sukuk dan atas kerjasama zakat. Jadi benda ni juga membantu penghutang
tanpa menzalimi pemiutang tersebut. Jadi daripada perbincangan ini, hiwalah ni merupakan satu instrumen sosial dan dia bukannya sekadar kontrak teknikal saja. Dia berbeza dengan kafalah ataupun garanti. Jadi potensi besar dalam CSR institusi kewangan Islam ni, dia ni sangat potensi besar dalam CSR dalam institusi kewangan Islam ni. Okey. Ianya selari dengan kajian Hamad pada tahun 1980, Majma' Al-Fiqh dan Majma' Al-Fiqh pada tahun 1992. Baik, daripada kesimpulan yang terakhir kesimpulan dan daripada kesimpulan ni kita dapat tahu hiwalah ni adalah satu mekanisme pemindahan hutang yang sah dari segi syarak yang berlandaskan daripada Al-Quran, dan Al-Quran yang saya sebut iaitu surah Al-Baqarah ayat 82 dan surah Al-Ma'idah ayat 2 yang menyentuh tentang at-ta'awun dan juga hadis dan juga pandangan ulama. Okey, seperti mana yang saya sudah sebut tadi, dia bukan sekadar kontrak teknikal, tapi dia adalah satu instrumen kebajikan yang menegakkan prinsip keadilan, amanah dan ta'awun dalam masyarakat tersebut. Okey, dalam konteks temporari ini, hiwalah ni dia membantu penghutang keluar daripada beban hutang yang berlebihan. Sambil dia nak pastikan hutang piutang tu tetap terpelihara. Okey, dari sini institusi kewangan Islam perlu melihat hiwalah bukan hanya sekadar produk komersial, tetapi ianya adalah sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial mereka tersebut. Okey, yang terakhir ialah saya masuk sedikit tentang cadangan. Okey, cadangan ini adalah dengan memperkukuh dokumentasi kontrak agar ianya lebih jelas dan telus. Iaitu kemudian melaksanakan audit syariah yang berkala bagi mengelakkan unsur riba dan gharar tersebut. Kemudian menyediakan latihan pegawai supaya dapat meningkatkan kefahaman dalam fiqh muamalat tersebutlah, terutamanya dalam hiwalah dalam menguruskan hutang tersebut. Okey. Kemudian mengintegrasikan hiwalah dengan program CSR dan kerjasama bersama institusi zakat untuk membantu asnaf warimin. Okey, yang terakhir, dengan pelaksanaan cadangan ini, hiwalah akan berpotensi menjadi instrumen yang lebih efektif dalam masa hutang yang lalu. Okey, jadi benda ni juga akan dapat memperkukuhkan peranan institusi kewangan Islam sebagai entiti yang berorientasikan kesejahteraan sosial dan keadaan ekonomi. Itu sahaja daripada saya. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.